Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi pada pertemuan kali ini kita nak cuba berkongsikan satu faedah lah yang ada di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2. Jadi bersempena dengan kita nak menghampiri kepada bulan Rabiul Awal. Sekarang Zulhijjah, dah penghujung Zulhijjah, masuk Muharram, Safar, kemudian masuk Rabiul Awal. Jadi kalau kita nak bacakan kitab ni pada awal, ada 3 jilid, mungkin tak kesampaian sebab panjang perjalanan sirah Nabi. Tapi kita boleh ambil beberapa faedah yang kita baca secara random lah, secara rawak. Jadi ada satu kisah yang kita ambil daripada kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2, berkaitan dengan seorang sahabat Nabi, yang bernama Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi ceritanya pada suatu ketika Nabi bermimpi memasuki akan kota Mekah, memasuki kota Mekah. Jadi Nabi menceritakan mimpinya kepada para sahabat Nabi ridwanullah, kan, dan kemudian Nabi menceritakan hasrat baginda untuk memasuki kota Mekah pada tahun itu untuk mengerjakan umrah kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka berangkatlah Nabi menuju ke kota Mekah. Jadi apabila sampai kepada Aqsal Hudaybiyah, kepada puncak Hudaybiyah, maka kaum Quraisy perasan ataupun menyedari akan kehadirannya Nabi ke kota Mekah. Kemudian menghantarlah oleh kaum Quraisy ini utusan untuk bertemu dengan Nabi. Jadi utusan inilah yang bernama Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kemudian apabila bertemu Urwah ni dengan Nabi, maka berlakulah perbicaraan antara Nabi dengan Urwah. Jadi antaranya ialah Urwah memberi amaran kepada Nabi. Urwah memberi amaran kepada Nabi dengan katanya, inna Quraisyan qad halafat an la tadkhul al-Makkah hadzal 'am abada. Katanya kaum Quraisy telah bersumpah tidak akan membenarkan Nabi dan para sahabat ni memasuki kota Mekah pada tahun itu selamanya. Jadi apa yang kita nak ambil faedah daripada cerita ini adalah bukan perbicaraan antara Urwah dan Nabi ni, tapi apa yang menjadikan Urwah ni takjub melihat Nabi dan para sahabatnya. Jadi kita akan bacakan apa yang telah disediakan di layar, yang telah sediakan dekat layar tu. Jadi kata musannif, summa raja'a Urwata ba'da an ra'a ma taf'alu as-sahabati bi rasul. Kemudian kembali Urwah ke Mekah selepas daripada melihat apa yang telah diperbuatkan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang telah diperbuatkan oleh sahabat kepada Nabi yang dilihat oleh Urwah, dan kemudian Urwah menjadi takjub, kemudian pulang ke kaumnya. Jadi kata musannif, idza kana la yatawadda'u ila wa takadu ashabuhu yaqtatiluna alaihi. Jadi kata musannif, apa yang dilihat oleh Urwah ialah tidaklah Nabi ni mengambil wuduk, melainkan menghampiri oleh para sahabat. Kan Nabi nak ambil wuduk, jadi dia sahabat ni menghampiri akan Nabi. Yaqtatiluna alaihi, menyerang, hal keadaannya menyerang. Tapi menyerang yaqtatilu ni, maknanya menyerang ni dengan mana apa? Dengan mana berebut. Para sahabat ni datang menghampiri Nabi dalam hal keadaannya berebut-rebut. Berebut apa? Berebut lebihan air wuduknya Nabi. Mereka berebut nak dapatkan air lebihan wuduknya Nabi. Kemudian yamsahuna bihi, kemudian mereka menyapukan air wuduk tu ke diri mereka untuk mengambil barakahnya Nabi. Wa idza jalasa hafadhu aswatahum indahu. Dan apabila para sahabat Nabi ni duduk bersama Nabi, maka mereka merendahkan suara mereka. Tidak seperti mana kaum-kaum yang lain, kan, apabila mereka bercakap dengan pemimpin ataupun ketua-ketua mereka.
Kan mereka akan meninggikan suara, tapi tidak dilihat pada sahabat ni kan. Kan Urwah melihat sahabat Nabi ni bila bercakap dengan Nabi, mereka merendahkan suara mereka, merendahkan suara mereka kepada Nabi. Wala yarfa'una an-nazara ilaihi, dan mereka tidak mengangkat, maknanya menundukkan pandangan mereka di depan Nabi. Kan mereka depan Nabi mereka tunduk hormat pada Nabi. Jadi ini yang dilihat oleh Urwah, menjadikan Urwah ni takjub. Kemudian Urwah ni pun kembali kepada kaumnya. Walamma wasala ila Quraisyin, dan tak kala kembali sampai Urwah ni kepada kaumnya, qala lahum, berkatalah Urwah ni kepada kaumnya, jita Kisra fi mulkihi, aku dah mendatangi akan Kisra, Kisra fi mulkihi, pada kerajaannya, aku dah tengok kerajaan Kisra. Wa Qaisara fi azamatihi, dan aku telah melihat juga kan keagungannya Kaisar. Kisra dan Kaisar ni adalah nama raja bagi Rum dan Parsi. Jadi nak cerita, Urwah kata apa? Aku dah pernah pergi tengok kerajaan Rum dan Parsi. Fama ra'aitu malikan fi qaumihi, maka aku tidak melihat seorang raja dengan kaumnya. Misla Muhammadin wa ashabi, seperti mana Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Aku tak pernah tengok macam mana sahabat memperlakukan Rasulullah. Aku tak pernah tengok pada kerajaan yang lain, walaupun kerajaan Rum ataupun kerajaan Parsi, yang ketika itu adalah satu kerajaan yang besarlah, yang agung. Allazi la yuslimunahu li syai', yang mana sahabat ni dia tidak akan menyerahkan Nabi bulat-bulat kepada sesiapa pun. Dia jaga betul Nabi. Para sahabat ni sungguh sayang akan Nabi. Fanzuru ra'yakum. Dan kemudian Urwah ni pesan kepada, bagi tahu dekat kaum Quraisy ni, kaum dia ni, fanzuru ra'yakum, maka renungilah, fikirkanlah dengan akal kamu semua. Fa innahu 'arada 'alaikum rusydan fa aqbaluhu, maka sesungguhnya arada telah menawarkan, kan oleh para sahabat, para nabi dan sahabat ni menawarkan alaikum ke atas kamu semua rusydan, petunjuk. Fa aqbaluhu, maka terimalah petunjuk ni, kata Urwah kepada kaumnya, kaum Quraisy. Wa inni lakum nasihun, dan sesungguhnya bagi kamu kan nasihun, mereka itu si pemberi nasihat. Wa akhafu alla tantasiru alaihi, dan aku takut bahawasanya tidak akan menang, kan tidak akan menang, kamu semua tidak akan menang, kan apabila kamu melawani akan Nabi, kan apabila kamu melawani akan Nabi, aku khawatir kamu tidak akan menang. Jadi inilah kita nak ambil iktibar dan pengajaran berkaitan dengan kisah Urwah, yang mana Urwah ni dia terkesan dengan apa? Dengan lisanul hal, kan. Jadi lisan ni dia ada dua, lisanul hal, lisanul maqal, kan. Kalau kita cakap dengan orang, cakap orang tidak mudah terkesan, tapi kalau kita sampaikan dengan perbuatan kita, kita tunjukkan akhlak, kita tunjukkan peribadi, kan, maka itu lebih terkesan kepada orang berbanding dengan lisanul maqal. Lisanul hal itu lebih berkesan. Jadi ini buat sesiapa yang berdakwah, kan lebihkan dakwah tu dengan lisanul hal. Kita tunjukkan akhlak, peribadi yang baik dan mulia kepada orang ramai, berbanding dengan kita suka cakap nasihat tu nasihatnya, tapi kita sendiri tidak mengamalkan nilai-nilai yang mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab.